Oh, kereta lawa guys, kereta lawa. Oh. Dia beri dia. Push. Bapak sekali. Inilah baru Evo 3 release pack. Nice. Tengok, adik saya pun tengok angkat gambar. Oh, okey, ini kereta Kunti. Ini M3. BMW M3 juga. Ada Volkswagen, Porsche lagi F30. So sana semua kereta dalam tu biasa-biasa. Saya tak nak pergi tengok, malas lah. Boleh tengok hari-hari. So kita pergi ke next. Lama guys. Black on black on black. Saya rasa gini kereta drag ni atau kereta drift. Max. R32. Nice. Dia remote stock. Memang stock standard. Ori hilang. Beli R32. Ada Akaska, my favorite. One of it. Akaska. Ada R34 guys. Mak besar tu ni. Ada lagi satu R32. Saya rasa ini tempat Skyline ni. Skyline is my favorite. Ini adalah GTR. R26. We got R32, R33. And we have R35. Tengok, kereta lama ada palang, kereta baru tak ada. Kita ada top secret guys. Top secret R34.
terbang kat sana. Kita semua daripada Thailand. Top secret. Ini padu lah. Alright, so sekarang kita ada kat geng-geng Thailand ni parking. Kita boleh tengok. Okay. Ni kita ni cara 3D print. Lepas tu buat molding. Body kit lah. Body kit. Thailand semua tak main exhaust belakang. Kita ada E30, 3UZ, V8, E30. Medas lah. Jom. Ini yang tak boleh tunggu-tunggu daripada Instagram. Wush, Safiro K20 Dia model. Dia buat adapter kan. Dia masuk K20. Guys. Body kit dia buat custom. Ini wing. First time dekat saya tengok dekat Instagram, Facebook. Thailand. Tengok guys, K24 radiator V-mount, intercooler V-mount. Turbo Max Speed Lock. Okay, just come on. Nice guys, ni bumper dia. Kita ada silap saya Ford. Ini pun Evo, lagi satu Evo Rally. Thailand kan. Dah guys, daripada Thailand. Exhaust semua hood exit. 86 S2000 engine. S2000 engine lah. Kita Thailand guys. Kita ada Accord K20 Core. Gila, carbon fiber. Left and right guys. Left and right. Boleh look left and right. Dia lawan orang body kit Bender tak silap. Dia ada R32 lawa pink color Ford Escort. Rim dia one of one. Kita ada Honda Maya. Lampu depan ni lawa. So kita ada buat satu kereta adik saya, kita ada buat body kit dia E36 BM Sport Style.
body kit dia, Kansai. Body kit Kansai. Kita dia Safiro. Safiro dia enjin, barang-barang enjin dia padu. Rough cover billet. Safiro. Nice feel. Billet. And dengan kereta R32. Alright guys, kita balik daripada 36 lah. Nak tengok inspirasi sikit, so boleh modify kat 36 saya. So jom continue jalan-jalan balik. Come. Carbon seat guys. Cabriolet. First time tengok V8. I think Evo 7, I'm not sure. Kalau korang tahu, komen sikit. Ada Evo Beng-beng sebelah, let's say Evo biru, Evo silver, Evo biru. Ni kereta-kereta kawan saya, Asian daripada P1 Perfect One. Kereta dia P36. P36 manual swap 2.5 drag wing Kemik. Fully slam ya. Cantik-cantik. Asian. Good job. Yemis, Sophie. Kita ada Sarah. Jadi E30 Brick Wheel. And orange kita Shelby shoe. Kita Shelby. Dan malam ni saya akan keluarkan tadi kita post. Sampai Saibar. Boss.